Okey, printer Canon Pisma G3010. Okey, naik error P07. Okey, macam mana kita nak reset error ni? Okey, cara dia mudah sahaja. Untuk model lain pun boleh cuba yang model G ni boleh cuba dekat model lain. Okey, first kali off printer ni. Okey, off printer. Okay, kita off dulu. Okey, printer dah off. Okay, lepas tu tekan power button, jangan lepas, dan tekan button cancel ni 5 kali. Okay, tekan button ni sekali, jangan lepas, lepas tu tekan ni 5 kali. Okay, ni tekan, jangan lepas, button ni 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu baru lepas. Okay. Lepas tu tunggu lampu hijau ni dia stable, tak berkelip. Sekarang lampu ni tengah berkelip kan. Okey, tunggu sampai tak berkelip bila dah buat tadi step tadi tu. Okey, so lampu hijau ni dah tak berkelip dah. Okey, lepas tu buat pula ni, tekan bila lampu hijau ni dah tak berkelip. Okey, lampu hijau ni dah tak berkelip. Okey, tekan yang button cancel ni 4 kali. Lepas tu tekan ni sekali. Okay, ni 4 kali 1, 2, 3, 4. Tu button power sekali. Okay, lepas tu ulang. Okay, tunggu jap. Printer tengah jalan. Okay, tunggu sampai dia stop. Kita dengar jalan tu. Okay, lepas tu tekan lagi ni. Tadi 4, lepas tu 3 pula. Lepas tu button power ni sekali. 1, 2, 3. Ni power button sekali. Okay, tunggu jap. Okay, lepas tu ni 5 kali, ni sekali. Last ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekali. Okay, tunggu jap. Ni printer ni tengah jalan. Tunggu jap. Ni lampu ni pun kelip sampai lampu ni stop kelip lah. Okay, dia akan seperti ni. Okay, ni okay, bila dah print ni, okay, off printer ni. Okay, off printer. Tekan sekali, off kan dia. Okay, kita off printer sekarang. Okay, printer dah off. Lepas tu boleh on dan guna macam biasa. Itu sahaja. Harap membantu. Assalamualaikum.